Saya nak baca doa selamat pada seorang tekong yang bukan Muslim. Tekong yang non Muslim terharap untuk mulakan kerja tangkap ikan di laut. Apakah salah perbuatan saya membaca doa selamat untuk beliau? Orang kafir kawan dia nak pergi ke pulau. Orang kafir kawan dia nak pergi tangkap ikan. Tak kira lah tekong tak tekong pun. Jadi dia nak buat benda tu, nak pergi jalan di pulau, nak pergi naik kereta, nak pergi Kuala Lumpur, kawan dia kafir. Dia pun doakan supaya tidak accident, tidak haram. Faham? Tidak diharamkan. Yang tak boleh kita doakan kepada dia keampunan. Nampak? Atau kita kata salam. Salam tak boleh bagi orang kafir. Salam ini hanyalah untuk orang Islam sahaja. Doa suruh dapat hidayah boleh. Doa supaya dia dapat buat kerja dengan betul boleh. Doa supaya dia murah rezeki boleh. Doa selamat, tidak ada selamat bagi orang kafir. Faham? Soalan seterusnya,